Hari ni kita akan main game Librarian. Tidy up the Arcane Library. Dalam game ni kita perlu susun buku-buku yang tu terabuk banyak terabuk. Kita kena kutip buku lah. Kena kutip buku magic. Buku magic. Jom kita new game. Kita mula. Okey, kita mula terus. Okey, cara jalan. Yo, slow lah. Oh, ni laju sikit kan. Okay, kita kena kutip. Okay, tahu dah cara jalan. Kutip buku, tekan E. Kuping buku apa? Gitu. Kutip buku ni. To drop Q. You can carry multiple book at the same time using the scroll mouse tengah ni to change the order of the book. Kutip banyak. Boleh kutip 10 banyak kat kanan bawah. Okey. Apa ni? By pressing R, you can open the list of book current in your possession. The order of the list is in the same order as the book you are currently holding. R. Okey tak? Kalau duduk atas tu, introduction to life hack, kalau duduk atas ha. Okay. Dia kena drop tu. Okay, kita nak kutip mana ni? Buku kucing. Ni apa? Monsterology, an introduction to forbidden beast. Aku rasa buku ni mesti ada order kan kalau kat library ni. Ni apa? A1 lah, monsterology. Okay. A1 mana? A1 belum mana? Oh tu A1. Sini A1. Kita kena letak buku kucing ni. Buku-buku kucing. Monsterology A1. Okay. Ni buku kucing. Kutip lah. Kita kutip banyak-banyak kucing. Kita kena ambil satu dulu kan. Mana satu? Oh ni satu. Kita susun dah sini. Mana order dah? Bawah ke atas ke bawah? Macam mana? Sini lah. Dua ni. 2 3 4. The book has been placed on the correct bookshelf category, but its position is incorrect. A faint red glow effect will appear when the book is placed on the correct bookshelf and under the following case. The book. Okay, dia akan beritahu kalau kita buat salah tak ikut order. Ini kena letak tengah lah. Macam mana? Baik. 4, nombor 4. 4, 5. 7 pula. 5. Oh ni 5 6 7 8 9 10. Okay, kita dah selesai dah. Satu bookshelf. Kita nak tahu monsterology tu. Kau sampai 10 kau ada tambah oi. Banyak buku tengok. Penin. Ni apa? Handy kitchen magic. Handy kitchen magic lah. Mana ni? Ikan. Nampak tak? Kau sama. Oh ni. Ni lain. Ni tingkat 2 kau tahu. Handy. Buku tadi. Mana buku tadi? Hilang.
Pedih lah. Banyak buku ngok. Ni buku apa? Introduction to Territory of Transfiguration, Volume 2. Kita cari buku ni. Introduction to Theory. Oh. Gila dah. Ni mana? F 1F. 1F kat mana? Oh, tengah. 1B, 1D. Ni dia. 1, 2 jadi 2. So besar muka ni, buku pun. Aku tak tahu macam mana pening ni. Banyak ke lah buku. Fikir asal nak buat macam mana. Dia kena sama. Buku kategori kena sama. Betul tempat pula lain-lain. Aku akan susun dulu buku. Cari buku yang sama ni. Tu kita cari susun baru kita bubuh kat ni, kat rock. Ni bang, the unaware to this library. Aku rasa aku akan skip kot. Aku tak jadi tengok ni. Bosan lah kot. Aku akan cari dapat buku banyak-banyak. Aku akan tunjuk je. Okay, jom potong. 2,000 years later. Okay, aku dah jumpa dah buku Transfiguration ni. Yang F1 ni. Tapi aku tak tahu. Banyak jenis. Transfiguration, Introduction, Humanizing. Aku pun tak tahu lah ni. Tak perlu tengok betul. Humanizing ke dah? Tak ada kan? Dia ada Transfiguration ni. Ada sekali ke? Tak tahulah. Nak mula macam mana ni. Ni apa? Introduction kan? Introduction ni. Introduction volume 1. Okay. Sekali. Banyak lagi. Volume 8 lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ni. Okay. Complete Practical Transfiguration. Tetap bawah lah. Complete kan. Ni dia nombor 9. Volume 9 ni. Ni Volume 3. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 7. The Codex of Transfiguration, Volume 5. Ini introduction lain lah kan. Ini oh, ni lain lah. Kat sini lah. Tak. Humanizing ni kita tak bawa ni lah. Volume 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ni 5 dengan 7. 6, 7. Okay. Kodak kita tahu kat tepi ni. Tak tahu ni. Volume 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aduh, baru je banyak ni. Cari lama mas. Punya lama cari. Kita ambil lah mana-mana pun. First of Magical Language. Buku senang tu lah. Illusion lah. Illusion kita ambil. Illusion kat 1i. Kita cari buku Illusion tak. 1i. Jom sambung cari. Oh ni ada Illusion kan. Baik. Aduh. Teruskan pencarian.
Weh, ada Death Note lah. Ni Death Note Volume 3. Aduh, Death Note pula. Okay, kita jumpa lah 10 buku Illusion. Aduh, mana lah? I1 ni I1 tengok tu ya, I1 Illusion. Buku tu senang cari sebab dia purple. Ada buku, oh ni nak purple Illusion ni. Oh ni I1 ya. I1 kat sini. Tepi ICIG tak nak. Ni apa? Apa? Ni apa aku tak introduction Illusion kan. Kita cari introduction lah. Aku tak jumpa introduction. Satu lah. Apa kita tak lain ke lah. Tak Automate Grand ni craft Craft Illusion. Crafting Visual and Outdoors Illusion Volume 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dengan 8 tu 7, 8 ni. Okay, sini pula mana lah. Puluh 6 ni tak pergi mana-mana pun. Automate tak boleh. Keren tak pergi. Tu kata ni volume apa ambil lek? Volume 8, 7, 8 je ni. Keren 6 Automate. Automate apa? Ni mirror flower. Sama lah. Oh ni water. Oh ada sama. Tak ni. Bila satu. Ini tak ni ya. 10 tak lah. Ni pollution tu 8. Okay. Illusion. Buku nak ambil cari lagi Illusion. Sat kat mana tadi aku jumpa? Oh ni crafting. Jadi kita cari Illusion ni. Buku tu warna purple. Kita jumpa 10 lagi Illusion. Oh ni ada lagi. Banyak juga buku ni. Letak R Introduction. Ni introduction ketaan. Ni volume 2.
Ultimate ni bawah kali. Bulan 3. Defend 5 series yang ada ni. Ni bulan 8. 6, 7, 8 sini. Grand. Ada Grand. Ada kuta. Oh, kuta atas kali. Bulan 1. Ada aku tak tahu ni kategori dia aku tak. Kita top je. Oh, dia 8. Tak tengok sama-sama tengok. Cik sama nama dah. Sama cik. Ambil balik buku ni. Silap. 6, 7, 8 sini. Okey. Lepas tu ni Grand Illusion. Ni 10. Macam 9. Kita dah nama kan. Ultimate ni video 5. 8, 7, 6. 7, 6, 5. Jadi ni craft tengok nah. Craft ni pening dah tu. Uji magic tak ada lagi kan. Tak lagi 10 pula. Ni lah. Okay. Kita dah jumpa dah. Banyak lah juga illusion. Kita cari lagi illusion. Jom sambung cari. Tadi aku nampak kat atas ni. Mana lah. Oh ni. Okay. Ni banyak ni. Okay, aku jumpa dah 10 laju kak. Laju juga aku cari. Ni banyak yang kali ni. Mana dah. Ni Infinity Hall. Tak ubah. Oh ni Infinity Hall Volume 1. Tak sini. Introduction sini. Volume 8. 10, 9, 8. Okay. Enchanted Illusion. Mana? Belah sana. Tengok. Kan? Tak ada lagi. Kita buat tempat baru. Tak ada lagi, kita kena letak ni bawah ni. Volume 4. Ni 6. Okay. Atomic Mirror volume 10. Ni Grand di mana? Sini je. Oh ni Grand 9. Introduction Volume 10. Sini Volume 8 ni. 7-8 ni. Ni introduction lagi. Okay, dah siap lah ni. Ni kena ambil buku tu ni. QQ bang. Illusion lagi cari. Sikit je. Sambung cari. Ni illusion apa dah.
Okay, aku dah jumpa dah 10 lagi buku purple. Oh ni? Aduh, kat rock ni kena check tau. Aduh, aku cari lama ni. Dah sikit dah buku. Aku letak where illusion end and reality begin. Infinity Hall. Mana? Infinity Hall. Ni volume 6. Ni crafting. Ni Infinity Hall volume 3. Volume 4. Tak weh. Oh. 8. Ada aku tak tahu Noi. Dah penuh lah. Tak nak. Asal macam ada macam salah satu ni. Aku tok dari hujung ni. Okay, kita cari lagi illusion. Aku nampak kat rock lah. Mana? Oh ni. Cari. Kat sini banyak kalau dia. Aku jumpa banyak tadi. Dah bertimbun ni. Okay, jumpa lagi 10. Yo. Ni tak sama kan? Tak. Volume 7 dulu tak ni. Oh, ni tak sama. Aduh. Wait lah. Ni lagi 3 je. 9. Ada dekat-dekat tak ambil dulu pelik tu. Pelik dekat-dekat lu lah. Ya, aku dah jaya dah. Jaya dah. Naik level. You level up, press tab. Okay. Tab. Go. Ability. Ni kita beli ya? Ni okey ni metal ni. Kita beli ni. Satu lah. Kita 1 point lah. Cik nak guna. Lagi kita dah guna ni. Lah ni sama lah cik. Aduh, patut dah tak cukup. Lah ni pun sama juga. Aish. Pening dah. Ni up. Pening dah. Ni ada 2 kosong. Ni kecil. Kita tak ada ni. Boleh 10. Tu dengan ni. When magic dah. Okay. Astuh, kira awak tak cukup. Rupanya tak buku sama. Aduh. Illusion magic. Kan. Senten. Ni bawah boleh. Aduh. Tak try guna 3. Tak dia pun. Aku guna kuasa. Tak glow pun. Mana? Kat atas aku tengok banyak juga tadi illusion. Kita naik. Kita try guna. Oh tu. Besar dia. Aduh. Kita lupa juga satu tu ni. Tak kali guna tengok dulu baru terkutik.
banyak lah aku jumpa. Okay, kita jumpa dah 10 Izin. Jom. Punya susah 1 jam aku main 1 rock pun tak habis-habis. Gila betul. Okay dah aku bubuh semua lah yang tadi ni. Aku kutip je. Jom kita cari lagi. Kat atas aku rasa ada banyak aku tau. Jom kita tengok. Jom. Kita try guna tengok. Apa nama mata. 3. Weh, bawah. Tu. Affair. Okay, di situ. Tengok. Kita cari. Di sini. Dalam ni. Aduh. Kutik lah. Mana? Tak kita guna. 3. Oh tu, 1. Hei. Tinggal sini lah tu. Sekejap kita tebuh. Ultimate. Ni grand ni habis aku tak. Ni lah 2 5 3. Yes. Siap. Level up. Ni yes, siap. Oh, salah. 6. Betul. Level up lagi. Upgrade ni level 2. Laju sikit. Kita cari apa tah? Tak. Buku ni kita cari. Tinggal 1 je. 3. Oh tu. Lai. Mana ni? Aduh, ni. Kita jumpa dah. Jom. Sini lah ni. Community hall. 4, 5. Level up. Ni kot. Tengok. Buku mana lagi. Sini lah. Introduction. 1, 2, 3 guna. Oh. Situ 1. Tak ada. Laju tu. Bawah dah tu, atas dah 2. Kita dah jumpa dah. Kita guna hak susun ni 1. Kita tolong susun kat kita. Siap. Yes. Agree lagi ni. Lagi lama Kat ni kat mana Ni tinggal 1. Susah nak cari ke dah 1. Dah duduk atas tu lah. 2 dengan 3. Okay. Upgrade lagi ni. Kita upgrade tu lah. Function tu. Ni lah. Ni sikit. Uish. Kat atas. Okay. Kau. Ambil bilik dulu lah. Ni. Jom. Dah, tani bongok. Aduh. Pergi saja guna. Track ni tak. Apa lagi. Oh, ni sikit. Kita ni. Cari ni. Tunggu bagi tu tak. Penuh. Okay, skill kita dah cukup dah. Kita cari buku ni. Atas ada 1. Where the illusion end. Tadi.
Ni 10 4 5 9 8 3 6 1. Terror ni ni aku jumpa lah satu letak kat mana? Ni terror ni lah. Tu. Isi. Cukup. Yes. Kita pergi ada semua lah. Okay, kita pergi ada semua. Okay. Lalu ni aku nak cari ni. Ni tak jumpa langsung dah. Okay, kat atas. Kat sini lah. Tunggu sekejap. Siap. Yes. Give up. Ni grade lagi max ni. Tinggi sikit je. Ni. Satu dah. Depan. Okay. Upgrade lagi ni. Bagi max. Tak ni dia naik lah berapa laju. Cooldown 30 second. Ni naik dah ni. Kita guna. Bawah dengan atas. Yes. Kita upgrade ni lah. Tu. Kita guna. Tu satu lah tu. Kat atas rock tu lah. Sini ada jugalah. Cukup. Bukan level up lah tulis. Terdapat level. Tu. Siap dah ni. So kita nak buat menolak. Aku rasa sampai sini juga untuk episod ni kali ni. Kita dah selesai dah 1C. Punya lama buat. Okay, sampai sini je kot. Terima kasih siapa yang tengok sampai sini. Okay, bye bye.